Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang kita sedia maklum, jalan raya semakin sesak dengan kehadiran pelbagai model kereta baharu, khususnya dari negara China. Namun begitu, pernahkah anda terfikir bagaimana agaknya kereta-kereta yang mendapat sambutan luar biasa di Malaysia ini dijual di negara asalnya? Kita tidak boleh membuat perbandingan secara rambang. Ini kerana saiz pasaran di kedua-dua negara umpama langit dan bumi bezanya. Sebagai contoh, pada bulan Mei sahaja, Malaysia telah merekodkan sekitar 66,000 pendaftaran kereta baharu. Manakala di China pula, angkanya melepasi 1.5 juta unit pada bulan yang sama. Jadi, untuk memahami dengan lebih lanjut lagi, kita tidak akan melihat kepada angka jualan semata-mata. Kita jadikan kedudukan dan pegangan pasaran di setiap negara sebagai standar aras dan perbandingan. Kita mulakan dengan BYD Atto 2, sebuah model yang semakin mendapat tempat di kalangan pengguna EV di Malaysia. Di negara China, ia dikenali sebagai Yuan Up. Di pasaran negara kita, BYD Atto 2 berada di kedudukan 46 dengan pegangan pasaran sebanyak 0.31%. Barangkali ini merupakan satu angka yang munasabah di negara kita. Namun, jika kita lihat di pasaran China, prestasi jualannya sangat memberangsangkan. Model ini sahaja telah menduduki tangga ke-11 dengan 1.11% pegangan pasaran. Nampak banyak bukan? Iyalah, tak semestinya kerana negara China itu besar, maka jualannya pun besar. Hakikatnya, model kereta ini sememangnya kegemaran rakyat negara di sana. Proton E-Mas 5 atau nama asalnya Galaxy Xingyuan berada di kedudukan yang baik di pasaran tempatan, iaitu di tangga ke-16 dengan 1.34% pegangan pasaran. Manakala di negara China pula, model ini berada di tangga pertama pegangan sebanyak 2.52%, membuktikan bahawa Proton E-Mas 5 menjadi pilihan ramai di kedua-dua buah negara. Apa-apa pun, pasaran otomotif kereta di Malaysia mempunyai ragamnya yang tersendiri. Sebagai contoh, Proton X50 atau nama asalnya Geely Pinway. Seperti yang kita sedia maklum, X50 amat popular di kalangan rakyat Malaysia dengan kedudukan ke-8 pada 3.14% pegangan pasaran. Namun di China, Pinway berada di tangga ke-21, tidak sampai 1% pegangan pasaran pun. Nasib yang hampir sama menimpa kepada Proton S70 atau Geely M Grand di China. Ini kerana ia jatuh jauh di tangga ke-67 dengan pegangan pasaran sebanyak 0.44%. Agak malang di situ. Sukacitanya, S70 berada di kedudukan yang baik di sini, di tangga ke-6 dengan pegangan sebanyak 3.56%, jelas menunjukkan penerimaan model ini jauh lebih baik di pasaran tempatan berbanding negara asalnya. Sekarang, mari kita alihkan tumpuan kepada model jenama Jepun pula, Toyota Corolla. Misalnya, kekal stabil di tangga ke-17 di Malaysia dengan pegangan pasaran sebanyak 1.32%. Nasib tidak begitu baik untuk model Jepun ini apabila berada di negara jirannya. Ini kerana di negara China, Toyota Corolla hanya mampu menduduki tangga ke-65. Senasib dengan Geely M Grand yang mana pegangan pasarannya hanya sebanyak 0.44% sahaja. Lain pula ceritanya dengan Honda HR-V, sebuah model yang cukup sinonim di jalan raya kita. Di negara China, nasibnya agak berbeza. Berada di tangga ke-19 dengan 1.12% pegangan pasaran tempatan. HR-V yang dipanggil XR-V di negara China jatuh menjunam kepada tangga 438. Pegangan pasarannya pula hanya 0.02% sahaja. Baiklah, mari kita jenguk segmen kenderaan utiliti sukan yang lebih ranggi, iaitu Jetour T2. Di Malaysia, ia berada di kedudukan ke-22 dengan 0.94% pegangan pasaran. Manakala di China pula, model yang sama, Jetour Traveller, ini berada di tangga ke-173 dengan pegangan pasaran sebanyak 0.17 sahaja. Sungguh pun model ini kelihatan unik.
kekotak-kotakan, tidak seperti kenderaan lain yang biasa kita lihat di jalanan. Tak semestinya ia akan laku seperti di negara kita. Apa yang kita boleh pelajari dengan perbandingan-perbandingan ini tadi? Mudah saja. Elakkan daripada melihat kepada angka jualan semata-mata. Analisis seperti ini perlu. Ini kerana ia menunjukkan gambaran sebenar prestasi jualan setiap model kereta yang dijual mengikut pasaran di mana ia berada. Model-model seperti Galaxy Singland dan Yuan Up sememangnya terkenal di negara asalnya. Sebaliknya, model-model seperti Proton X50 dan Proton S70 tetap terpahat di hati rakyat Malaysia umumnya. Baiklah, model mana yang membuatkan anda teruja atau terkejut dengan analisis yang kami bawakan? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen di bawah. Akhir kata, saya Keza dari Bit Auto Malaysia ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton dan sehingga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.